Bertemu kembali. Pelaksanaan pembaharuan di bawah agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA telah menjana perkhidmatan lebih 2.72 bilion ringgit dalam kos kawal selia sejak 2024 melalui 1,171 projek berdaftar yang melibatkan penambahbaikan proses dan reformasi birokrasi. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata pencapaian itu jelas memperlihatkan bahawa reformasi takbir urus bukan sekadar retorik, sebaliknya telah membuahkan hasil melalui pengurangan kos, kelulusan lebih pantas, peningkatan daya saing serta pengukuhan keyakinan awam. The reform introduced under the Public Service Reform Agenda, or we call Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam or ARPA, have been identified as contributing factors through improved institutional efficiency, stronger service delivery, enhanced digitalization, and governance reform. This sends a strong signal to investors that Malaysia is serious about reform and competitiveness. Tan Sri Syamsul Azri berkata demikian dalam ucap pertama pada sesi meja bulat bersama Dewan Perniagaan di Ibu Negara hari ini. Beliau berkata sistem e-penghulu telah membantu mengurangkan tempoh proses pendaftaran bantuan bencana dan permohonan e-kasih daripada 1 jam kepada hanya 5 minit. Beliau berkata kerajaan turut memperkenalkan sistem penilaian prestasi demerit DEEP untuk semua pegawai pengawal dan ketua setiausaha.